Dengar baik-baik. Kalau kita ragu niat, kita semayang maghrib, niat semayang raya, sah atau tidak? Tidak sah lah. Okey. Kalau waswas ni begini, Allahu Akbar. Aku niat maghrib ni semayang raya, pasal esok raya. Okey. Nampak? Okey, tidak sah. Okey, itu waswas. Ragu lagu mana? Ragu ni begini, Allahu Akbar. Aku niat semayang maghrib ke semayang raya. Sama tak? Sama saja dengan waswas. Sama, tapi kalau ragu, wajib kita layan. Kalau waswas, jangan layan. Apa beza ragu dengan waswas? Ragu sekali-sekala datang. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, keraguan. Itu pun takbir semula. Itu yang betul. Waswas, asal takbir waswas. Atas takbir ragu. Itu tanda syaitan. Faham lagi? Asal basuh tidak sah. Asal basuh tidak kata. Nah, pernah tak kita semayang tersalah niat? Pernah tak? Hari-hari tak? Tak. Kalau hari-hari itu waswas. Sekali-sekala. Itu benar. Allah. Apa niat bayar raya? Allah Akbar. Baru betul. Itu betul kan? Tapi kalau waswas tak? Allah. Itu waswas. Nampak? Siapa syaitan tu kata aku lugar dah tengok muka. Syaitan tu sendiri pun puas dah tengok muka.